Okey. Bis InsyaAllah kalau tak dengar suara saya tolong maklumkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Salam PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang mengizinkan kita dapat bersama-sama pada pagi ini dengan nasihat dan berterusan untuk bingkil bagi siri yang kedua. Yang saya hormati semua peserta yang dapat hadir bersama meluangkan masa pada pagi ini, terutamanya kepada semua ahli Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak atau PIBDP. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita akan teruskan pada pagi ini untuk bengkel kita siri yang kedua. Ya. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, pada bengkel ini saya akan cuba tunjukkan macam mana kita membuat nota dan macam mana kita membuat soalan. Terutama soalan lah yang selalu kita susah nak buat menggunakan ChatGPT, menggunakan prompt yang betul. Itu bezanya kita dengan pelajar tuan-tuan ya. Kita boleh menggunakan prompt yang betul sebab kita ada pengalaman yang dah lama. Kita pun sangat matang dalam bidang kita. Banding pelajar, dia tak tahu nak gunakan prompt sebab mereka masih kekurangan ilmu. So mereka akan tertanya soalan-soalan yang umum. InsyaAllah pada pagi ini kita akan gunakan ChatGPT melalui prompt yang betul dan kemudian kita masukkan semua bahan-bahan kita tadi yang kita telah hasilkan dalam job form yang kita buat semalam. Okey tuan ya, boleh kita mulakan ya tuan-tuan insya-Allah. Kalau ada masalah tak boleh dengar suara saya, tolong maklumkan segera untuk saya terus backup sebab saya masih lagi buat di pejabat ya. Untuk takut-takut ada masalah link seperti semalam, dan seperti biasa untuk jadual sedia kehadiran saya dah cuba baiki lagi untuk masalah teknikal semalam, dan untuk kehadiran SPL KPM akan dikongsikan insya-Allah tepat jam 9.30 pagi nanti semasa kita berehat sebentar. Okey, tuan-tuan ya. Kita mulakan. Kalau tak nampak paparan, tolong maklumkan tuan ya. Okey. InsyaAllah kali ini saya gunakan dua skrin supaya mengurangkan sedikit masalah teknikal lah. Okey, alhamdulillah semalam kita dah masuk yang ini, kita dah selesai dan alhamdulillah terima kasih pada respon positif daripada rakan-rakan. Yang penting saya cuba nak mudahkanlah supaya semua tuan-tuan mudah memahami dan dapat menguasai apa yang kita belajar semalam, mudah-mudahan ya. Mungkin hari ini saya akan tunjukkan sikit sebuah contoh. Contoh-contoh untuk ulang kaji balik contoh yang kita buat semalam Okey tuan-tuan, untuk fokus kita pada pagi ini pada 4 Jun 2025 ialah membina nota, video, kuis dan scoreboard menggunakan job form, di mana nanti nota ini kita akan berpandukan pada ChatGPT itu untuk nota, dan kemudian untuk kuis pun kita akan buat soalan daripada ChatGPT. Dan semua hasil tadi kita pindahkan ke dalam job form supaya kerja kita cepat. Tuan-tuan ya. Dan insyaAllah tuan-tuan kalau sempat habis awal, katakan 10.30 pagi kita dah habis, saya nak tunjukkan sedikit cara memasukkan sijil ke dalam sistem job form, ataupun kita nak membuat coding. Seberingkas tuan-tuan coding saya tunjukkan saja sebab coding ni memerlukan cara yang kedua. Coding ni agak sedikit complicated lah untuk mungkin siri yang kedua, siri yang seterusnya nantilah. Sebab ini dah siri kedua, mungkin siri upgrade, siri lanjutan ini sebab untuk siri 1, 2, 3 ni tuan untuk beginner dan intermediate lah untuk permulaan dan pertengahan insyaAllah. Untuk yang advance insyaAllah kalau kita berpeluang nanti itu kita masukkan coding nanti tuan-tuan Okey, tuan-tuan juga boleh bertanya sebarang pertanyaan sepanjang saya sedang bercakap, tak ada masalah.
boleh tanya saya, dan saya juga ada 2 skrin, jadi boleh saya tengok paparan untuk yang bertanya cara chat pun saya akan boleh tengok jadi boleh juga tanya saya melalui chat atau tuan-tuan terus secara lisan dalam Google Meet ini. Okey tuan-tuan ya. Jadi kita mulakan dahulu dengan ulang kaji yang kita telah belajar semalam sepintas lalu tuan-tuan ya. Okey. Jadi semalam saya dah buat dalam inilah yang saya dengan semalam, saya sambung semalam ya tuan-tuan. Kita pun sambung yang semalam, kalau boleh kita hands on sama-sama. Ya. Jadi kita ada lambang sini ya, lambang untuk jawab form, kita masuk. Ya tuan-tuan. Ini yang kita telah belajar semalam. Ya. Okey, nanti mungkin saya akan ubah sikit. Saya nak jadi guru sejarah pula pada hari ini ya. Itu macam mana kita nak edit. Tuan-tuan juga boleh copy kalau nak. Copy satu lagi jadi guru sejarah. Okey, saya tunjukkan semalam lalu tuan-tuan. Semalam kita dah belajar yang ini. My agent. Hari ini kita nak belajar berkenaan my forms, tables, dan kita akan ada scoreboard berdasarkan table ni nanti. Ya, my form untuk kita letakkan semua nota-nota kita, semua nota, semua video dan kuis bersama. Di sini my table adalah markah kuis kita nanti akan terkumpul. Daripada markah kuis nanti kita akan jadikan dia sebagai scoreboard yang pelajar boleh tengok secara real time. Ya, dia jawab, rakannya pun boleh tengok, dan kita akan letakkan my form juga nanti kita ada identiti khas supaya nama pelajar tadi kita sembunyikan. Dan pada esok insya-Allah kita gabungkan semua ni, gabungkan my form, gabungkan my agent, gabungkan my table kepada my apps menjadi satu apps, dan inilah inovasi utama kita. Sebab itu Dharma Bengkel ini secara keseluruhan ni ialah bengkel membangunkan inovasi aplikasi. Jadi kita membina aplikasi, inovasi untuk aplikasi kita secara digital tuan-tuan ini projek kita akhir esok insya-Allah. Mudah-mudahan semua dapat buat apps. Bila dah set app nanti kita boleh kongsikan link. Link kepada handphone masing-masing. Dan dalam handphone nanti dia akan ada logo tuan-tuan. Logo tuan-tuannya inovasi lah. Sebab tu tuan-tuan mesti ada logo. Nanti logo nanti akan terpapar dalam handphone masing-masing atau dalam tablet masing-masing ataupun dalam desktop masing-masing. Okey tuan-tuan ya. Okey, setakat ni boleh? Tak ada masalah jadi kita ulang kaji sebentar untuk my agent semalam. Okey, dan kita tahu limit my agent untuk percuma dia boleh sampai 5. Jadi saya nak copy my agent yang ada ni saja. Saya nak edit. Saya nak jadikan satu lagi guru sejarah pula. Sebab hari ni saya nak fokus sikit pada sejarah. Okey. Kita terus klik di sini. Tuan nampak tuan-tuan More, ada more. Ada more, kita clone. Cuma tuan-tuan sebenarnya dicadangkan lebih baik untuk AI agent ni kita ada satu je. Paling banyak pun 2 sebab nanti dia ada limit kapasiti maklumat knowledge yang kita dibenarkan masuk ke dalam database. Jadi kalau banyak sangat sampai 5 dia mungkin dia akan jadi menyebabkan database kita kurang. Kecuali yang tuan-tuan berbayar lah. Jadi paling banyak pun 2. Biasanya kita mengajar dalam, yelah kadang-kadang memang ada 3 tuan-tuan tak nafikan juga. Cikgu tu mengajar 3 subjek sekaligus. Tapi saya agaklah 2 Saya agaklah 2. Satu saya mengajar geografi, satu saya mengajar sejarah. Cuma kita malas nak edit baru, kita nak clone aja, kita nak ubah sikit je latar belakang. Tuan Jadi saya pilih clone, saya ulang balik, pergi pada more. Dia pilih dulu tuan pilih more dan kita clone dia. So bila kita clone, dia akan keluar yang baru. Cuma nama saya sama juga, nama agent Khairuddin, cuma saya tukar guru sejarah. Clone agent. Okay, jangan clone dengan data-data tuan-tuan Dengan data-data sebelum tu dia bawa sekali, itu tak kisah. Sebab bila tanya sejarah lah yang akan keluar kan. Okay, biasa macam saya tahu, ulang kaji balik. Kita akan edit latar belakang. Oh ni yang lama, sejarah. Oh ni kena ubah ni kena ubah. Pergi balik pada train. Pergi pada AI persona. Guru geografi kena tukar pada guru sejarah. Tuan-tuan
Yang lain mungkin sama. Kita build balik. Dah tukar guru sejarah tuan ni, nampak guru sejarah. Ataupun maklumat lain ni tak abaikan saja. Okey, kemudian kita boleh shut dia sikit, tukar sikit lah style. Lepas ni guru sejarah kan. Sejarah kena warna lain kot. Mana pula mana ni lah. Warna ni semalam. Cuma saya nak tukar yang atas ni putih. Putih sedikit. Okey. Alright. Okey. Selalu pink ni untuk perempuan tuan-tuan Lain macam pula saya pakai pink ni. Tukarlah. Saya pakai oren lah. Oren. Oh ni kalau ni latar belakang lagi. Ni latar belakang oren tuan Okey, satu. Biru semalam dah hijau lah pula. Hijau lah pula kot. Okey, saya tukar. Okey. Nice. Okey, dah siap AI kita. Itu langkah AI tu kan. Nanti tuan boleh tambah lah. Okey, saya cuba yang tuan tanya boleh tak masuk satu buku teks? Kita cuba. Saya nak cuba hari ni. Train. Kita ingat tuan train. Kita dah ada ni kan. Tuan boleh padam kalau nak. Boleh delete kalau nak. Tapi saya biarkan je lah. Kita train dah knowledge base. Tuan ingat? Add new knowledge. Knowledge base tadi persona kan. Ni knowledge base. Klik add new knowledge. Klik file. Klik file. Klik file. Upload. Kali ni saya nak cuba upload sejarah. Terkeluar lagi yang ni. Untuk upload sejarah kali ni saya dah siap Oh ni. Ni sejarah ni. Boleh tak dia masuk? Open. Maksudnya tak boleh tuan-tuan sebab terlalu besar tu. Dia tak boleh masuk ataupun line internet saya ada masalah. Tapi biasanya kalau terlalu besar dia memang tak boleh masuk. Cuba sekali lagi open. Dia tak boleh tuan-tuan Dia tidak benarkan. Okey, sebab tu nanti tuan-tuan kalau boleh dalam buku teks sejarah tadi kalau kita buka buku teks sejarah sejarah dia ada banyak. Jadi tuan-tuan kena pecahkan dia. Kena pecahkan dia, spread dia. Ikut bab. Tuan-tuan boleh kan? Kita boleh spread ada macam-macam cara untuk spread PDF ni supaya ikut bab. Ada banyak cara tuan-tuan Kita boleh gunakan nanti. Sepertinya memang tak boleh untuk sekali masuk sekaligus. Tuan-tuan Tengok sekali lagi. Memang dia tak boleh. Tuan Okey, tak apa. Itu untuk tuan-tuan dapatlah. Artinya untuk buku teks, tuan-tuan kena spreadkan dia, bagikan ikut bab, tuan-tuan baru masukkan semula. Masukkan semula untuk membina knowledge base bagi AI kita. Okey, tuan-tuan kita dah selesai yang itu. Kita kembali kepada job form. Okey, tak apalah. Itu kita boleh tambah nanti. Itu hanya untuk ulang kaji yang lepas. Saya dah ada 2 dah. Ada guru sejarah. Walaupun knowledge ni sebenarnya masih geografi lagi. Sebab nanti kalau ada masa saya akan tambah yang sejarah. Okey, saya pergi balik kepada ni. Tuan. Sebelum tu kita nak buat nota sejarah dulu. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita buat nota minda yang cepat dan nota kita sendiri. Tadi kan semalam saya dah maklumkan. Ni saya nak masukkan dalam AI balik Kita tak boleh guna nota orang lain. Kita kena gunakan nota kita sendiri. Kita tanya macam mana saya nak buat nota dengan cepat menggunakan ChatGPT, mengikut DSKP juga. Sebab apa tuan-tuan, pelajar lebih baik gunakan apa yang kita buat, AI yang kita buat ni, sebab pelajar tanya apa pun prompt tadi akan pergi kepada topik kita je. Tapi kalau ChatGPT, pelajar menekan prompt yang salah dan memberi jawapan yang terlalu banyak. Itu bezanya antara AI yang kita buat dengan AI ChatGPT. AI ChatGPT memang lebih bagus, tapi yang membuat prompt mesti juga bagus. Okey, mari kita pergi pada ChatGPT. Tuan Tuan-tuan masuk di 5 sebab GPT ni berbayar. Pastikan tuan-tuan
Mungkin saya nak tunggu sebentar ke tuan-tuan masuk D5? Saya tunggu sebentar lah tuan, sebentar. Saya bagi seminit. Okey, untuk tuan-tuan masuk D5. Sebelum tu saya boleh set up untuk sijil. Elok tuan-tuan masuk sekali tuan-tuan. Kita check GPT sama-sama. Ini penting tuan-tuan ya. Cuma dia ada limit. Saya risau juga tadi saya dah buat testing. Dia limit saya terhad. Harap-harap tak ada limit lah sangat lah. Dia bagi saya peluang lagi. ChatGPT di dalam D5 pun ada limit dia tuan-tuan. Dia akan ada had dia. Okey, cuma hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita buat nota dengan cepat tuan-tuan. Dah ada nota, kita buat soalan pula. Okey. Ready tuan-tuan? Ready ya? Okey, bila kita buka paparan D5, kita akan jumpalah AI kat sini. Ya, kita klik AI. Bila klik AI, tuan ya, kita akan nampak ChatGPT. Sebenarnya dia ada banyak juga ya. Ada banyak juga yang lain. Tapi sebelum tu tuan ya, kita habis sampai berapa? 9.30 9.30 betul dah habis buat nota ni, video Okey, saya cuba cepatkan sikitlah. Kita sedang buat nota ni. Okey, bila dah siap nota senang je ChatGPT. Okey, tuan-tuan dah tadi pergi sini, cari ChatGPT, klik ChatGPT. Okey. ChatGPT akan keluar. Mula-mula tuan, dia kena pastikan kita ni nak gunakan bahasa Melayu. Jadi kita akan bagi salam dulu ya. Selamat pagi. Prompt yang baik tuan-tuan ya, selamat pagi. Okay, dia akan jawab. Okey. Memang ada bahasa Indonesia sikit, bisa saya bantu tapi tak apa. Tuan-tuan mulakan prompt supaya dia tahu. Sekarang kita gunakan bahasa Melayu, dia dah tahu dah. Tapi mungkin dia confuse ini Malaysia ke Indonesia. Tapi kita buat satu soalan tuan-tuan. Boleh berikan saya contoh DSKP apa tu? Sejarah tingkatan 1. Berikan contoh dulu. Dia tahu DSKP sejarah dia tahu DSKP ni memang kat Malaysia je. Kita enter dia, apa dia jawab? Nanti dalam video saya kena cepatkan sikit. Okey, nampak tuan ya? Okey, nampak. Dia dah tahu dah. DSKP ni dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Mata sejarah yang satu di bawah kurikulum standard sekolah menengah KSM. Dia tahu dah. Sebab apa dia tahu? Sebab memang data ni ada dalam internet. Dia boleh cari. Cuma dia dah tahu dah. Kita ni daripada kita berbahasa Melayu dan kita nak DSKP yang memang dekat Malaysia je. So dia dah tahu dah. Nampak ah? Nampak? Dia beritahu semua. Dah tahu semua. Kita nak mudahkan lagi. Boleh berikan saya ringkasan sejarah tingkatan 1. Dia dah tahu dah, dia tak tahu dia maksudnya saya, dia tak akan pergi pada Indonesia dah. Dia tak akan pergi mata pelajaran sejarah di Indonesia sebab dia dah bermula dengan DSKP tadi. Jadi tuan-tuan tak payah tanya dah. Tingkatan 1 DSKP tak perlu dah. Sebab dia dah tahu kita memang daripada Malaysia. Menggunakan DSKP. Okey, tuan-tuan, boleh berikan sejarah, berikan ringkasan sejarah tingkatan 1, enter. So dia akan bagi ringkasan. Dia akan bagi ringkasan. So, okey, ringkasan sejarah. Tuan ya? Dia ada, nampak dia dah bagi semua bab 7, bab 6. Okey. Ada kesimpulan. Nampak tuan dia bagi sama. Siapa ada guru sejarah tingkatan 1 boleh bersemak sama-sama ya. Tapi insya-Allah sama sebab memang ada data ni dekat internet yang sumber bank data yang besar Okey. Saya nak ringkaskan. Bolehkah berikan saya peta minda untuk topik mana kita ambil yang mudah sikit.
Okey, saya ambil ni lah penjajahan barat di negara kita. Nampak? Ini sebab kita nak gunakan peta minda ni, kita nak masukkan dalam job form kita. Okey. Boleh berikan peta minda untuk bab 8, tak payah bagi tajuk, dalam PDF. Tuan-tuan minta PDF terus. Word pun boleh, PDF pun boleh. Cuma nanti untuk soalan kita minta dalam Words, untuk nota kita minta dalam Word lah tuan-tuan dalam Words. Kita nak copy senang Words. Nampak tuan boleh berikan peta minda untuk bab 8 dalam Words. Kita okey, dia bagi tak? Mari kita lihat. So itulah contoh-contoh prompt yang saya gunakan ya. Dia dah bagi word dah. Artinya kalau pelajar ni pandai prompt yang betul, dia senang dapat nota. Artinya kalau tuan-tuan nanti nak ajar pelajar ChatGPT, kena ajar mereka dulu menggunakan prompt yang betul. Okey, saya boleh download. Okey, dia akan download. Nanti kita biar dulu, kita tengok nota. Dia dah download. Saya nampak lagi. Kalau kita nak buat soalan terus, boleh berikan saya 10 soalan objektif yang ada 4 pilihan jawapan bersama skema untuk bab 8. Nampak Ini namanya prompt yang saya dah beritahu dia. Saya nak dia buat 10 soalan objektif dan saya nak juga dia ada 4 pilihan jawapan dan saya nak ada skema sekali. Khas untuk bab 8 saja. Tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh buat soalan sini sebenarnya mudah saja kita. Dan kita semaklah, bagi guru kita semak Okey. Tambah lagi dalam Word. Minta terus Word. Dalam Words. Okey. Boleh berikan saya 10 soalan objektif yang ada 4 pilihan jawapan bersama skema untuk bab 8 dalam Word. Okey, mari kita tengok apa jawab Bagi dia masa jawab. Jadi untuk insya-Allah kalau dia dapat jawab, jadi dah selesai kita untuk nota dan soalan kuis kita. Ya, walaupun tadi 9.30 tapi kita dah dapat soalan kuis sekaligus. Okey. Nanti tengok soalannya, dah ada, siap. Kita download je lah tuan-tuan Senang kerja tuan-tuan siap. Okey, sebelum saya teruskan tanya soalan yang untuk ChatGPT, kita semak kejap apa soalan dia bagi ni. Saya pergi sini, saya cut, saya pergi pada tempat saya tadi lah. Okey. Okey, saya tengok peta minda dia bagi. Ya, tuan dia bagi peta minda yang mudah. Faktor penjajahan, kuasa barat, kesal penjajahan, reaksi tempatan. Ini kita ambil tepis je nanti dalam job form kita. Cuma kita dalam video. Cantik tuan-tuan dah ada dah. Okey, dah ada nota. Soalan objektif. Okey. Ya. Oh. Soalan ni ada tapi skemanya tak ada. Kita kena minta lagi. Kita kena minta lagi ChatGPT sebab dia tak bagi skema tak tahu jawapan saya tak ajar sejarah. Sepatutnya ada skema skema jawapan dia tak bagi. Alright. Jadi kita kena betulkan balik soalan kita. From ini mungkin soalan terlalu banyak arahan dia tak tahu Saya ringkas sikit. Ni cara mudah kalau dia keliru lagi. Untuk bab 8 kita mulakan untuk bab 8 boleh berikan 10 soalan objektif bersama yang
mempunyai skema yang punya 4 pilihan. 4 pilihan bersama skema jawapan. Dia mungkin jangan tak buat lagi tuan sebab banyak arah kita bagi. Terlalu banyak prompt kita bagi tu dalam masa satu prompt banyak arah dalam satu prompt. Jadi dia pening juga tu. Boleh untuk bab 8 boleh berikan 10 soalan adjektif yang mempunyai 4 pilihan bersama skema jawapan. Dia minta nanti kalau dia bijak baru kita minta dalam Word. Dia dah bagi. Nampak tuan barulah kita minta dalam Words. Okey tuan-tuan, kalau ada masalah teknikal, betullah caranya untuk kita atasi masalah. Okey. Okey, dah ada semua jawapan dah. Baru kita tahu jawapan kan. Saya pun tak mengajar anda sejak acara ni. Boleh berikan dalam Word. Baru kita minta dalam Word. Baru dia bagi. Ya, kita minta sekali serentak tadi. Dia pun susah hati Baru dia boleh bagi. Tuan-tuan Itulah tuan-tuan, nanti boleh gunakan untuk semua subjek lain. Antara yang memudahkan guru-guru lah tuan-tuan ni, memudahkan kita. ChatGPT ni berbayar, yang percuma ada. So dia akan bagilah, ada pun dah. Dengan skema. Muat turun soalan adjektif dengan skema, turun. Nampak? Dia dah beritahu amaran, you reach your data analysis limit. So tak boleh. Nampak? Inilah. Kalau get plus, saya kena bayar. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan Nasib baik sempat yang last tu. Artinya saya tak boleh pakai sebab saya sampai limit, saya boleh gunakan esok pula. Esok pagi pula. Tak apa, lepas ni kita cuba tanya Gemini pula. Tengok Gemini jawab macam mana pula. Gemini ni boleh percuma tuan-tuan Okey, kita dah ada soalan. Tadi saya tunjukkan soalan, saya ambil balik soalan, dia dah masuk dengan skema, kad, bagi kita nampak soalan quiz. Nanti paste. Okey. Ini dengan skema. Dengan skema, betul tak? Dia. Mana tadi? Saya salah tekan ke? Dia terkeliru ni. Tadi yang mana satu dia? Yang delete ni kot. Okey, skema jawapannya dah ada di sini tuan-tuan Dah ada skema jawapan. Okey, kita dah ada semua. Macam tu tuan, dia susun skema tu kat bawah kan. Senangnya kerja kita. Bagus tuan-tuan Sebenarnya tuan-tuan ada lagi apa kelebihan ChatGPT? Contoh, tuan-tuan menghadiri mesyuarat, tuan-tuan jadi setiausaha panitia contohnya, setiausaha panitia daerah atau setiausaha kurikulum. Memang saya faham tuan nak buat minit sangat susah. Tak susah tuan Semasa mesyuarat, rakam je. 2 jam mesyuarat tu rakam semua. Bila dah habis rakam, semua siap. Tuan-tuan, simpan audio rakaman tersebut, save dan berikan pada ChatGPT. Okey, ChatGPT boleh tak buat minit mesyuarat yang secara rasmi berdasarkan audio yang saya berikan. Dia akan buat semua siap tuan-tuan. Nanti dia edit je. Okey, boleh berikan saya dalam Word. Dia akan beri dalam Word. Tuan-tuan itulah caranya untuk kita mudah bekerja. Ataupun tuan-tuan mungkin ini satu lagi cara yang cepat. Ada banyak jawapan pelajar. Jawapan pelajar tu terlalu banyak. Tuan-tuan ambil jawapan pelajar tadi, tukarkan, katakan jawab pelajar tu jawab dalam online, dia jawab dalam, tuan-tuan mungkin bagi kerja tu online, dia jawab dalam Words. Tuan-tuan nak semak tu alahai, susahnya. Tuan-tuan convert semua jawapan tadi dalam bentuk Words, dalam bentuk PDF. Atau dalam Word pun boleh, dalam Word pun tak ada masalah. Okey. Hantar kepada ChatGPT, okey. Saya ada 10 jawapan ni. Semua tuan-tuan gabungkan tadi. Katakan ada 10 pelajar yang beri jawapan tu, esei dalam bentuk words. Gabungkan semua pelajar tadi, pelajar A, B, C, D, sampailah pelajar yang ke-10 tu. Tuan-tuan, beri pada ChatGPT. Okey, ChatGPT, saya nak pelajar yang terbaik, yang jawab mesti ada perkataan ini, perkataan ini, perkataan ini. Boleh berikan siapa yang terbaik? Rankingkan mereka. Berikan mereka markah, kalau nak berikan markah lah, kita beritahu. Okey, kalau mereka betul, beri markah 10 untuk ini. Dia akan buat semua tuan-tuan Cuma saya beritahu tadi, prompt tadi kena pelan-pelan.
Macam kita lah tuan-tuan. Banyak sangat arahan. Bos kita bagi. Kita pun pening kan. Sama dengan Prof macam tadi saya bagi. Sekali berapa arahan? Bab 8, 10 soalan objektif. Okay tuan-tuan. Sebelum kita sambung untuk nota. Walaupun dah 9.30 tak apa. Ada tuan-tuan bertanya berkenaan dengan prompt bagi chat GPT? Atau berkaitan apa saja berkaitan chat GPT? Tuan-tuan boleh tanya. Saya beri sedikit peluang kalau ingin bertanya tuan-tuan ya. Contohnya berkenaan prompt lah. Okay. Kalau tak ada saya akan teruskan. Tapi tuan-tuan masih boleh bertanya dalam ruangan chat yang disediakan ya. Okey, sekarang kita nak buat nota. Sebelum nak buat nota, saya nak bagi sikit sumber maklumat kepada AI saya tadi berkenaan peta minda bab 8 penjajahan barat di negara kita. Sebab dia perlukan dalam bentuk PDF. Tuan-tuan ini biasa tapi kadang-kadang mereka banyak juga orang tak perasan. Kita boleh print sesuatu dalam bentuk PDF. Tuan ya. Pergi pada file. Tuan boleh print. Tuan ni print. Saya boleh save PDF terus sebab saya ada Adobe yang saya berbayar lah. Tapi ada satu cara tuan print. Tuan ya. Print. Dia boleh print, tertukar di sini kepada PDF. Okay. Tuan ya. Bila print PDF, dia tak akan print keluar lah. Tapi dia akan print PDF, dia akan simpan dalam di mana folder yang kita nak letak. Itu beza dia sikit. Kadang-kadang lama juga yang tak perasan perkara ni. Okay, print dia. Print. So dia akan minta di mana kita nak letakkan bab itu nanti. Maka saya letakkan bab yang saya tadi dah buat ni. Bengkel siri 2. Saya save. So dia akan save dalam PDF. Di dalam folder yang saya dah bagi tahu tadi. Ya. Ya, ada di sini. Ya. Dah ada PDF dah. Oh, bukan yang ni. Sekejap. Ada error kot. Mungkin tanya. Okay. Okay, saya tak boleh buat begitu sebab saya ada edit PDF lagi satu. Dia berlawan dengan PDF yang asal dengan, maksud saya PDF yang memang berbayar dengan PDF yang disediakan percuma. Jadi saya tak boleh buat print cara biasa. Tuan ya. Jadi tuan tu cara tadi ya. Pergi pada sini ni. Kalau tuan nak print ya. Saya ulang semula. Ini tadi. File. Print ya. Print, tuan-tuan pilih PDF. Tapi saya punya dia ada crash sikit sebab saya ada satu lagi PDF kat sini ya. Tuan-tuan boleh print dan dia akan minta di mana tuan-tuan nak simpan. Cuba saya buat sekali lagi. Dia macam crash sikit tadi. Save. Harap okey. Memang tak boleh dia crash. Tak apa tuan ya. Tapi tak boleh crash. Tapi tuan boleh, insyaAllah boleh buat. Saya je tak boleh. Sebab saya ada 2 PDF ya. Okey, saya dah ada dalam bentuk PDF. Dah ada di sini. Okey. Sebelumnya kita nak buat, sebelum tu kita masukkan AI kita ya. Okey, kita tengok masa kita. Sebab saya kalau boleh nak on time tuan-tuan ya. Masa kita tadi, okey, 9.30 lepas tu kita dah start membina quiz dan scoreboard. Tapi nota ni sebentar saja sebab kita dah ada nota tadi ya. Okey, kita masuk semula dekat terminal guru sejarah. Kita edit agent. Kita train. Tekan add new knowledge. File. Upload. Kita baru ada sejarah tadi kan. Terminal sejarah. Open. Nampak tuan dia boleh masuk dah. Dia tak ada masalah sebab dia tak melebihi had. Dan kita save. So dia dah ada satu info sejarah. Coba net 1 ya. Okey, dah ada. Ini tuan-tuan boleh buang kalau nak, boleh delete. Ni delete ya. Kalau tuan nak delete sebab ni guru sejarah kan, tak campurlah dia. Kita delete. Delete. Okey, dah delete. So dah clear.
So, dia ada penjahan barat, negara kita untuk bab 8 je. Nanti bab seterusnya tetap boleh masukkan lah. Okey, sekarang kita mula untuk buat nota. Kita pergi kepada job form. Okey. Ada bagi lagi sebab ini percuma. Okey, pergi pada My Workspace. Serta kalau boleh kita bersama, pergi pada My Form. Klik ya, My Form. Klik pada My Form. Okey. Dah ada My Form, Create Form. Create Form. Dia ada banyak segmen tuan-tuan ya. Tadi kita agent, sekarang kita dah pindah pada My Form. Bila dah pindah My Form, dah keluar begini, Create Form. Kita create form. Dah create form, kita mula pada Start from Scratch. Kita klik. Sebenarnya ada banyak template tuan-tuan ya. Tapi tak apalah, lebih baik kita belajar sini. Start from Scratch. Kita klik. Okey, untuk kehadiran yang tuan gunakan, sebenarnya kita menggunakan sistem card form. Ini kehadiran yang tuan gunakan sekarang, tapi saya rasa kita belajar dengan yang classic form. Lebih mudah kita nampak. So saya pilih classic form. Contoh card form ni macam tuan-tuan isi kehadiran tadi, isi kehadiran. Dia pantas je tuan-tuan kan, cepat je kan, orang muda punya style ya. Ini kita classic form lah. Senang untuk kita belajar. Kita pilih classic form tuan-tuan. Okey. Mari kita make up. Seperti saya maklumkan semalam, kalau boleh kita kena ada logo kita untuk menunjukkan ini adalah inovasi kita. Tuan-tuan ya. Tapi sebelum tu kita make up dulu sikit. Tuan-tuan boleh make up sejauh ni supaya nampak lawa. Tuan-tuan pilih pada di sini. From designer. Tuan-tuan boleh pilih. Ya. Dia ada banyak, ada colors, style, themes dan sebagainya. Katakan, dan boleh juga pilih latar belakang sendiri tuan kalau nak, tak ada masalah. Tapi saya pilihlah apa yang dia bagi dulu untuk awal. Okey, dia ada banyak pilihan, tuan boleh ambil banyak di sini contoh. Saya ambil inilah, use theme ni. Okey. Pak tuan ya. Dan saya kalau boleh nak bagi dia macam Lucina sikit, nanti kita ubah lagi kalau kita nak nanti tuan ya. InsyaAllah. Okey, kita ubah dulu untuk logo. Tuan klik pada logo. Sebab saya nak buat sejarah tadi kan. Jadi saya ubah. Saya ubah logo tadi. Remove logo. Saya upload logo saya yang saya nak. Boleh juga My Email ni kalau kita dah simpan. Upload ni kita nak upload yang baru. Okay. So kita upload logo yang kita telah simpan tadi. So saya klik upload. Ini ada logo saya. Sebab saya nak buat sejarah kan. Sejarah. Saya open. So dia dah keluar sejarah. Nampak ini untuk besarkan saiz. Tapi tiba-tiba saya rasa ni soal sejarah, latar belakang tak kena sejarah pun, tak best je kan, saya kata kan. Okay, logo saya nak bagi besar lagi. Sejarah PDT, Pelajar Digital Terdidik contohnya lah, nama app saya lah ni. Ni nama app kita nanti. Nama app kita pula, nama app saya. Tuan-tuan mesti ada nama app sendiri tau. App ni sekarang dikira sebagai inovasi digital. Okey, saya nak buang latar belakang ni, tak best je ni. Saya tukar. Nampak? Remove. Tak puas hati dia ni, tak seronok. Kita remove dia. Remove. Kita choose file. Upload. Ambil di mana yang kita suka. Saya nak ni lah bebas kan. Saya ambil logo ni. Open. So dia akan masukkan logo kita dalam sinilah. Oh sorry. Silap. Saya ulang. Saya kena remove balik. Bukan yang ni. Bukan from image. Form. Dia ni form. Form ni yang petak putih ni tuan-tuan. Tersilap saya. Dia page image. Form ni kalau kita letak dia yang ni je. Dalam form ni je. Elok juga berlaku kesilapan tadi. Kita boleh nampak perbezaan dia. Tapi saya sepatutnya masukkan pada page image. Ini sepatutnya saya masukkan. Saya choose file. Tapi sebenarnya saya tak perlu upload sebab dah ada dekat sini kan. Saya dah simpan ni kan. Saya pilih balik ya. Use. Pun nampak cantik kan. Nice. Okay, saya nak tukar sikit lah warna biru lah kot. Themes. Dah ada theme tak ya. Style. Colors ya. Colors ni kita nak macam warna-warna kita lah sikit. Ambil warna A ni ya.
Okey. Okey. Inilah saya nak buat purple lah sikit. Dan saya nak ada, kalau biru lawa tak biru? Inilah biru lah. Biru lah. Tapi macam tak, macam sama sangat dia. Nak bagi kontras sikit lah. Saya bagi purple lah. Okey, saya nak bagi dia blur sikit. Latar belakang ni blur sikit. Okey. Saya tekan balik ni. Ini tadi. Bagi blur sikit. Saya tekan dalam cat. Okey, nak bagi blur sikit. Kita nampak ni sini. Form color. Ingat tadi form Form. Ni form. Klik ni, kita blurkan sikit dia. Dia macam, ada macam apa tu, transparent. Nampak professional sikit lah kan. Okey, settle, kita make up sikit. Kerana banyak lagi kita tak boleh make up. Nanti kita terluka sendiri. Saya cuma tunjuk contoh make up. Kita ada lagi 5 minit untuk pukul 10. Okey, kita buat tajuk. Okey, tuan-tuan kita buat tajuk nota dulu ya. Ini bukan lagi soalan tuan-tuan. Ini nota. Nota sejarah. Patut ada tajuk dia. Saya buat ringkas ni lah. Nota sejarah tingkatan 1 bab 8. Betul lah saya minta tuan Patut ada tajuk tuan ya. Saya dah lupa tajuk lah. So sini pun kita buat form dia. Nota sejarah tingkatan 1. Okey. Bab 8. Mungkin tuan nak ada, okey tuan ya. Sini kita boleh buat jadi dia large, center. Kita boleh buat dia center tuan-tuan ya. Kita buat dia center. Okey, dan sini kita tulis bab dia. Saya tulis ingat center ni penjajahan tadi kan? Penjajahan. Ataupun tuan-tuan boleh pergi balik kat Word tuan-tuan tadi. Copy je lah. Tak usah pun kan. Jadikan semua huruf besar. Copy dia. Dah, tenang cerita. Paste kat sini lah. Subheading tag ni paste je. Dah. Dah. Nampak Nota sejarah tingkatan 1 bab 8 penjajahan barat di negara kita. Cantik lah tu. Tuan ya. Okey, sekarang kita akan ni tukar sikit kepada hantar. Okey, tuan-tuan ya. Sekarang kita nak masukkan nota. Okey, untuk masukkan nota tuan-tuan, kita nak masukkan 2, nota dengan video sekaligus. Okey. Yang ini dia tak ada ID lagi. Sebab dia belum bukan lagi quiz. Nanti dia ada ID bila dia quiz. Okey, kita add element. Bila tuan-tuan pergi pada add element, dia ada macam-macam tuan-tuan ya. Widget ni paling banyak lah tuan-tuan ya. Ada banyak ni. Ada banyak sungguh. Tuan ya. Okey, kita biarkan dulu widget. Okey. Kita ambil basic. Okey. Untuk basic ni sebab kita buat nota, tuan-tuan ambil paragraf. Dia ada banyak lagi. Full name tak payah sebab ini kita buat nota ada short tag, long tag. Kita ambil paragraf. Tuan-tuan ya. Ambil paragraf, tuan-tuan tarik masuk kat sini terus. Okey. Bila dah ada, tuan-tuan edit. Untuk edit, tuan-tuan pilih klik dekat sini. Ya, dekat sini edit text. Okey. Untuk edit tag ni, okey. Dia akan keluar beginilah. Jadi kita dah ada nota tadi kan? Kita pergi balik. Apa lagi? Kita copy paste lah tuan ya. Itu kerja kita kan. Kita tak ambil orang punya nota. Sebab kita buatkan ChatGPT kan. Jadi tak risau. Ya. Tuan-tuan ni boleh buang kalau nak. Tak boleh saya cuba paste semua sekali lah. Ambil copy. Kita pastekan dia. Paste. Yap, dah ada semua. Siap tuan-tuan ya. Selesai kerja kita. Kita make up sikit tuan-tuan. Make up sikit. Bagi ni bold. Besarkan sikit lah huruf ni. Kecil benar bagi huruf besar sikit. Bagi 12 lah. Besar sikit. Okey. Turunkan bawah sikit. Tajuk mungkin kita nak bagi center kan. Siap. Dah. Siap nota. Tanda right. Dah. Tapi pelajar sekarang tuan-tuan dia tak nak nota je. Dia nak video kan. Mesti juga ada video. Rasa kena tak video satu kot. Ya, nota dah ada. Kita kena buat video satu.
Okay, untuk video tuan-tuan, pergi pada widget. Tuan-tuan boleh pergi pada video. Nampak? Dia tulis YouTube. YouTube. Okay. Tuan-tuan klik YouTube, letakkan di bawah. Okay. Letakkan YouTube di bawah, dah ready dah. Dia dah ready dah. Oh, kali ni kena tanya pula ChatGPT, tak boleh tanya sebab dah cukup limit. Kita tanya Gemini pula. Mari kita pergi pada Gemini. ChatGPT tak bagi dah. You reach your data analysis limit dah, dia kata. Tak boleh dah tu. Okay, tuan pergi je Gemini. Gemini AI. Okay. Baik, ni lain pula ni, bukan Gemini ni. Dia multiple ni. Gemini AI. Ni Okay. No thanks. Kamu jaga kan? Mulalah cakap Melayu sikit. Selamat pagi. Tuan-tuan boleh minta masa sama je nanti. Nanti tuan cuba tanyalah ya. Saya takut masa kita terbuang sampai saya nak tanya video. Boleh berikan saya cadangan link YouTube untuk sejarah tingkatan 1 bab 8. Banyak juga saya pergi. Doktor, suara tak dengar, doktor. Oh, okey. Sorry. Dengar dah? Okey, dengar? Dengar, doktor. Okey. Saya ambil lah Tanah Melayu Dijajah. Contohlah ini pada APSD channel itu contoh je. Nanti saya kena blur kan supaya tak nampak bila saya akan YouTube ya. Okey, contohlah saya ambil ni okey. Nota ni bagus juga sana ya. Okey, saya pergi klik ni. Okey, saya ambil share tadi. Saya copy. Saya copy Okey, ini mungkin nak bagi sebagai maklumat awal lah maklumat awal ataupun set industri. Okey, saya letakkan di sini. Saya paste. Update. Okey. Saya naikkan dia ke atas. Ini mungkin sebagai set industri dah tuan ya. Nota di bawah ini set industri. Allah, terlajak dah. Terlajak dia bertajuk. Tuan-tuan boleh turun dan balik. Tak boleh juga, ini naik atas. Itulah kerana internet slow pun masalah juga. Okey, tuan-tuan tukar tajuk ni sebagai video set industri. Ini contohnya tuan ya. Okey, cantik dah. Kita dah ada semua dah. Nak hantar ni tak payah. Berapa nak hantar? Dia delete. Remove. Dia tak ada hantar kan? Dia tengok nota je. Okey, nota dah siap. Okey, kita dah ada. Seterusnya, dalam masa setengah jam, kita akan buat quiz dan skor. Skor tuan-tuan ya. Okey. Jadi kita take file sebentar. Dah jadi take 4 dah. 9.56. Kita akan mula tepat pukul 10. Okey, ada masa untuk tuan-tuan berehat sebentar. Ataupun isi pada sijil kehadiran. Tuan-tuan ya. Saya tutup sebentar. Okay, ada yang bertanya ya? Oh, link sijil kehadiran dah hantar? Saya hantar lagi lah. Okay, link kehadiran saya hantar lagi. Tak ada suara, tadi ada. Tak tahu lah tapi dah dibetulkan masa teknikal. Okay. Okey, link sijil. Kalau ada sijil yang bertindih, tolong beritahu. Saya harap masalah tu tak ada lah lagi ya. Sebab saya dah jumpa masalah tersebut, kita dah selesaikan. Okey tuan-tuan ya, kita ada lagi 3 minit, tuan berehat sebentar.
Kita akan sambung tepat jam 10 pagi insya-Allah. Okey tuan-tuan, tepat pukul 10 kita sambung semula. Okey. Seterusnya tuan-tuan kita akan buat kuis dalam masa setengah jam ni insya-Allah. Mudah kita siap sebelum 10.30 bersama scoreboard. Ya. Okey tuan-tuan ready? Kita akan pergi lagi form. Okey tuan-tuan sebelum tu kita dah maklum semalam untuk yang free kita boleh bina 5 form saja. Jadi kalau tuan-tuan nak buat nota, jangan buat nota yang satu je. Ini jangan buat bab 8 saja Nanti tuan-tuan dalam satu form tu semua bab sekaligus. Tuan-tuan masukkan dalam bab lain. Dia boleh masuk sepanjang-panjang tuan boleh banyak lagi. Boleh tambah lagi kalau tuan-tuan nak. Ini sebagai contoh. Artinya untuk satu form tu untuk nota aje dengan video, satu form nanti untuk kuis saja. Nah, mungkin kuis tu yang tuan-tuan bagi dengan level. Kuis yang aras rendah, kuis aras sederhana dan kuis aras yang tinggi. Okey, kita pergi pada form yang terbaru Okey, kita dah siap dah semua ni. Kita pergi pada balik kepada job form. Tuan-tuan Okey, kita pergi kita ada nota sejarah dan satu, sekarang kita nak buat kuis. Kita akan pergi lagi form. Tuan create form. Start from scratch. Classic form. Ni ulang kaji balik tuan classic form. Okey, logo kita tukar. Logo tukar kepada logo yang memang kita dah ada, remove. Okey. Ini ulang kaji balik tuan ulang kaji. Saya cepat sikit tuan bagi ulang kaji saja. Okey, latar belakangmu saya nak tukar, ingat page upload saya nak letak yang baru. Ini kot. Buat merah sikit. Terang sangat tuan terang sangat pula. Okey, inilah. Okey, saya dah masukkan. Okey, saya nak kali ni saya nak memang nak putih. Okey, dan untuk form color saya nak bagi sikit blur. Transparent supaya nampak antara bendera. Alright, cantik. Style saya pilih ni saja style. Untuk color saya pilih ni saja. Dan untuk tim saya tak pilih sebab kita buat tim kita sendiri. Okey dah, kita mula buat soalan. Okey. Tadi kita buat daripada atas tuan berbeza. Kalau buat daripada atas dan buat dari bawah. Saya perbezaan Kalau buat tu daripada soalan kuis tingkatan 1 bab 8. Okey, tuan-tuan boleh buat center dia nampak Kalau tuan-tuan buat di bawah terus dia automatik ke atas akan buat. Dia akan buat terus. Okey, bab tadi bab yang sama. Copy. Okey. Saya paste. Okey. Okey, cantik dah. So kita dah masuk soalan kita yang pertama. Soalan kita yang pertama. Cepat je kan. Okey, soalan ni kita mula kita kena letak nama ID dia. ID sebab kita akan gunakan ID pelajar ini. Okey, kita add elemen. Kita add elemen. Kita letak pilih widget. Kita tulis sini dekat widget tuan-tuan kita tulis ID. Bukan ID, saya lupa namanya. Unique. Unique ID Tuan tulis unique ID. Tuan tulis UNI pun dah jumpa dah. Unique ID. Okey, dah letak kat situ. Okey, harap ni tuan-tuan kena fokus sikit. Unique ID ni kita yang tetapkan, kita kena set up dia dulu. This field is hidden and will not be seen on the form. Maksudnya pelajar tak boleh tahu ID ni. Kita je tahu. Okey. ID ni kita bagi sikit. Nama dia. Properties. Okey.
Okey, kat sini tulis hero. Saya bagi hero dia mula dengan hero Hero. Hero saya buat dash. Dia akan mula dengan hero nanti. Sorry, saya lupa ni. Ni tulis ID sejarah. ID sejarah. Ya. Sini hero. Dan berapa digit nak buat? Mungkin ramai kot. Pelajar kita pun tak ramai sangat. Mungkin 3 digit dah cukup. 3 digit. So dia akan buat 001-002. Jadi ID pelajar nanti hero dash 001 untuk pelajar yang pertama. Okey. Ini kita tukar pada perkataan hantar tuan-tuan. Tetap klik dia, type je hantar. Tapi kita belum hantar lagi lah. Okey. Dah ada ni, barulah kita letak lagi. Kita pergi pada basic. Kita letakkan nama dia. Tapi jangan ambil yang full name. Sebab ni dalam bahasa Inggeris dia ada susah, ada surname dan sebagainya. Susah sikit ya. Tak sesuai dengan orang Malaysia. Kita ambil je short tag. Untuk set short tag ni, kita masukkan, tarik di bawah. Letakkan dia. Tulis nama penuh. Okey, tulis di sini huruf besar. Tulis dengan huruf besar. Okey. Ni tak susah sebab tuan ada pengalaman buat dengan Google Form. Jadi dia lebih kurang je. Nama penuh tulis dengan huruf besar. Okey. Dan kita pergi pada setting, kita nak dia required. Dia mesti isi nama ni. Mesti isi nama penuh. Ya. Okey. Oh, sorry tuan-tuan ya. Ini sebenarnya bukan soalan kuis tapi dia pendaftaran dulu. Soalan kuis lepas ini. Ini pendaftaran. Kita kena buat satu form ialah untuk pendaftaran supaya ID dia saya tercepat sangat tadi. Tapi tuan saya betulkan tapi ada juga kelebihannya. Tak apa, jangan padam tuan. Ada sebab kita buat macam ni. Kita biarkan saja. Kita pergi balik, dah siap dah ni. Pergi pada job form. Tuan-tuan ya, kita boleh clone dia. Elok juga Sebenarnya kita boleh clone daripada soalan luar pun boleh, tuan-tuan ya. Kalau sempat lah saya tunjuk, kalau sempat. Diizinkan masa. Kita ada nota, kita nak sini pendaftaran sebenarnya. Dia kena daftar dulu untuk dapat ID kan. Okey, kat sini, tuan-tuan pergi sini. Pada more. Clone dia. Clone. Ingat tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lebih daripada 5. Kita clone. Saya kalau clone ni saya dapat 4 lah. Saya dah clone. Ni saya punya last ni. Yang keempat. Bukan last, yang keempat. Okey, saya tukar sini. Pendaftaran kuis sejarah. Pendaftaran kuis sejarah. Mungkin kita bagi hadiah kot. Pendaftaran pertandingan kuis sejarah. Okey. Ni kita kena tukar. Pendaftaran pertandingan. Okey, pertandingan kuis sejarah. Okey, saya tukar sini anjuran panitia sejarah SMK Tun Abdul Razak. Ini contoh tuan-tuan ya. Pendaftaran pertandingan kuis sejarah anjuran panitia sejarah SMK Tun Razak. Okey. ID kena tukar. ID sejarah okey dah betul. Nama penuh. Okey tuan-tuan ya. Dah ada ni, kita copy je lah. Kita copy dia. Boleh copy tuan ya. Copy juga ni. Duplicate. Ini tulis nama kelas. Okey.
Nama kelas, tambah lagi required, duplicate lagi tuan. Nombor kad pengenalan. Cuma nombor kad pengenalan nanti kena tukar sikit. Kita pergi pada option. Untuk validation nombor kenal saja validation ni tukar pada tukar pada numbering. Sebab IC kan ada numbering je. Ini tukarlah. Bagilah contoh. Tiada tanda sempang. Dah hantar cukup lah. Oh, email kena letak tuan. Ya, ke email kena letak sebab kita senang dapat maklumat dia seterusnya nanti. Nak hantar email tuan letak di bawah. Tarik email di sini. Ini email bahasa Inggeris. Kalau email bahasa Melayu ni jangan tuan. Email. Okey. Buat juga required untuk email. So dia ada semua ni Okey, dia ada ID Okey. Lepas tu kita akan settle yang ini. Okey, settle yang ini. Nampaknya dah habis 10 suku tuan-tuan Okey. Untuk seterusnya ialah kita nak buat dia setup dia, setting. Setting dia, tuan-tuan pergi pada thank you page. Dia ada tadi kita pada build tuan-tuan kan? Build dia tadi. Ni, sekarang pergi setting. Nanti dia last kali dia publish. Pergi pada setting. Pergi pada thank you. Di sinilah kita nak setup dia. Okey. Tukar. Terima kasih. Dekat thank you tuan-tuan Dekat thank you. Terima kasih. Ini lebihnya. Ini lebihnya job form berbanding Google Form. Kita boleh letak nama siapa tu. Terima kasih. Letak sini. Tuan pergi pada action button. Dekat action button ni, tuan letakkan dia sebagai sorry bukan action button. Nanti dulu action button ni lain dia untuk sijil. Pergi pada add field. Lepas terima kasih, pilih satu selang sedikit. Ada langkau satu. Add field. Contoh pilih nama dia. Nama penuh. Dia kata terima kasih. Ini. Nama penuh. Okey. Atau bagi tahu lagi Okey. Sila gunakan ID ini untuk pertandingan kuis sejarah. Tuan letak lagi ID ID. Pilih sini, langkau satu baris. Langkau satu baris, add field ID dia tadi. Dia tahulah, inilah ID yang dia akan gunakan nanti. Yang dia akan gunakan nanti Saya tunjuk sekali lagi. Langkau satu. Okey, add field, pilih ID sejarah. Okey. Dan mungkin kita nak bagi dia nampak hitam, atau boleh bold sini pun, boleh bold. Boleh besarkan lagi font besarkan font boleh lagi. Besar sikit. Okey. Warna tulisan mungkin nak warna hitam kot. Okey, cantik. Dan dah lengkap dah. Okey, kalau saya nak mention lagi mungkin saya buat warna merah kat sini. Dia saja warna merah. Okey, dan okey, dah. Okey, terima kasih. Nama, sila gunakan ID ini untuk pertandingan kuis sejarah. Tuan-tuan boleh tambah lagi contoh peraturan kat bawah lah. Saya tambah lagi peraturan. Ni warna baliklah warna hitam. Warna hitam, tambah peraturan. Tulisan kecil sikit, 12. Allah, dah dia naik balik atas. Yes, boleh. Tak perlu saya betulkan. Jika tidak, saya betulkan balik tuan-tuan menggunakan ID ini skor anda, markah anda
tidak akan dikira. Okey? Okey, saya warnakan dia. Saya kecilkan sikit huruf dia, 12. Saya bubble. Cuma tulisannya adalah tulisan berwarna hitam. Okey, jika tidak menggunakan ID ini, maka anda tidak akan dikira. Cantik, dah siap semua tuan-tuan? Okey, email. Satu lagi, untuk email, kita boleh set up jugalah. Boleh kita set up email. Notification ni adalah untuk email kepada dia ni lah. Okey, contohnya recipient Sekejap, sebelum tu saya pergi sini dulu. Autoresponder. Okey, notification ni kepada kita. Maksudnya dia akan email pada email tuan-tuan. Ada pelajar ni dah menjawab. Tuan nak kena dapat info lah. Tapi yang penting autoresponder ni, tuan-tuan edit dia. Okey, edit dia. Pergi recipients, tuan-tuan nama tuan lah. Cikgu AI Khairuddin. Saya letaklah. Cikgu daripada siapa? AI Khairuddin. Email email pelajar tadi. Tuan save. Ini email kita tadi. Email yang kita daftar dalam job form save. So nampak dia akan email kepada email pelajar tu tadi. Itu setup tadi Okey, di sini juga kita nak set up sijil. Okey tuan, kita dah lengkap dah. Kita cuba dulu. Kita dah complete untuk daftar. Saya akan kongsikan link ni, tuan-tuan cuba sama daftar. Untuk kongsikan link, tuan pergi pada publish. Okey, tuan nampak ada scroll link, cuma mungkin namanya agak complicated sangat. Tuan-tuan boleh tekan lambang pensil sini, tekan. Nampak ah. Pendaftaran kuis sejarah. Tanda kita buang, kalau tak cukup huruf. Kuis sejarah. Cantik, senang sikit. Apply. Okey, kan senang sikit. Okey, copy link. Saya kongsikan dalam grup, tuan-tuan. Oh, nama masih bertindih. Tak apa, nanti saya tengok lagi. Tapi kan tuan-tuan, saya nampak punca utamanya adalah link. Sebab ada cikgu tak ada masalah. Saya rasa antara paut ni lah internet kita. Sebab ada cikgu yang buat, majoriti okey. Cuma ada beberapa cikgu saja yang dia jadi bertindih. Macam semalam ada 4 guru yang bertindih sijil tapi saya dah betulkan. Tapi tuan-tuan jangan risau. Kalau bertindih juga, Cikgu Chan Cikgu Chan ni cikgu hebat. Guru tanam geografi di SMK Hirjuali Sungai Sumon banyak bantu saya masa saya di KU dulu. Terima kasih Cikgu Chan. Nanti kalau Cikgu Chan boleh PM saya lah atau saya PM terus Cikgu Chan untuk saya bagian sijil. Kalau sempat ni saya edit balik Okey, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan isi, saya dah bagi link. Tuan-tuan cuba isi apa jadi? Okey, saya pun cuba isi. Okey, nama penuh Bin Nisa. Kelas, saya ambil nama kelas saya dululah. Saya tengok 5 Cempaka. Sekolah tak letak lah sebab dia untuk sekolah tertua. Jadi sekolah pun tak letak lah. Kita tahu lah memang dah sekolah SMK Juari kan. Asyik saya kena nilai sikit lah 000. Okey. Email. Khairuddin. Saya dah lupa lagi saya pula. @yahoo.com. Ada call saya? Ada call saya Cik Isam ni. Hello, Cik Isam. Hello. Hello. Oh, tak ada jawapan. Okey, tak apa. Okey, kita tekan hantar. Bila kita tekan hantar,
Okey, bila kita akan hantar, dia akan nampak terima kasih Khairuddin Minisa, sila gunakan ID ini untuk pertandingan kuis sejarah. Saya dah dapat 006, tuan-tuan akan dapat nombor yang lain-lain. Tuan ya? Okey, kita dah simpan. Macam mana kita tahu maklumat pelajar ni? Ni nombor maklumat tuan-tuan daripada saya ya. Saya tunjukkan satu contoh. Saya dah tahu dah nombor saya Hero-006. Kalau saya gunakan yang lain ni, saya dianggap kalah. Dalam pertandingan. Okey. Saya boleh tahu Sekejap tuan ya, ada orang sebentar lah, sekejap saja. Bagi saya seminit. Okey, saya sambung tuan ya. Saya sambung semula. Okey tuan ya. Okey, kalau kita pergi pada sini, form builder, kita nampak pada tables. Tuan ya, kita mula nampak pada score tuan ya. Tapi ni tak ada score lagi. Pergi pada table. Ini masih pada kita build kita ni pada sama form builder ni. Pergi pada table. Tuan akan dapati ada banyak info-info kat situ nanti. Berapa orang dah daftar. Tu. Dah ada berapa orang dah ternampak saya tahu Noli 003 Cik Amalia, terima kasih Cik Amalia ada sama. Puan Azanin pun ada 5/3 dividu falah 3 untuk 002. So inilah nombor yang kita akan gunakan untuk ni nanti alright, data kita di sini. So pelajar tak tahu tapi kita tahu untuk ID mereka. Okey, setelah settle yang tu, mari kita sambung balik untuk kita buat tadi saya pergi balik job form. Okey, kita balik semula pada quiz. Tuan nampak? Dia kena invite kalau tuan-tuan rajin invite dengan kawan. Masuk. Okey, apa itu dia ada 9 submission. Dari 9 orang yang hantar. Kita tahu kat sini nanti. Data untuk pendaftaran tadi. Jadi kita tahu. Dan automatik email saya pun akan beritahu. Saya akan dapat maklumat pada email. Kalau saya cek email saya akan tahu siapa yang telah hantar. Ada di situ. Email ni berdasarkan email yang kita daftar lah tuan Ada. Ni siapa yang hantar. Semua ada. Pendaftaran nampak? Ada beritahu siapa yang hantar, Amelia. Semua maklumat ada. Nur Azanin. Semua ada di sini. Okey, kita sambung balik quiz. Tadi kita nak ni untuk quiz kita ni nak untuk kita edit balik. Tuan pergi pilih quiz dia. Pilih quiz submission masih kosong, tekan pada edit. Tekan pada edit. Tekan edit dia. Okey. Yang ini dah tak perlu dah ID tak payah buang sebab dah ada tadi. Ini tak perlu nama penuh, kita nak ID dia saja. ID sejarah. Okey, cukup. Jadi ringkas. Okey, kita kena buat add new page. Ini tak boleh hantar kita kata mula. Okey, mula quiz. Okey. Okey, kita akan add new page Maksudnya sorry. Bila tekan tadi ini bukan mula lah. Ini kat sini kita buat mula mula quiz. Minta maaf, mula quiz. Okey, di sini adalah hantar. Dia auto buat tuan-tuan bila tuan dah buat pilih tadi add new page tuan-tuan add new page di sini tadi automatik dia akan buat yang baru. Di sinilah kita akan mula soalan
Quiz. Cuma letak ID je. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak letak masa pun boleh. Saja nak bagi pelajar ni cemas sikit kan. Letak masa. Widgets, time. Pilih time. Tuan boleh letak timer kalau tuan nak. Adalah. Saya set up timer tu ya. Boleh set dekat setting ni. Saja je saya letak. Okey, dah ada timer. Biar saja kita akan masukkan basic kita. Kita akan masuk soalan. Okey. Video ni ada banyak tuan ya. Ni siapa yang nak jual beli, nak niaga-niaga, tuan tengok sini ya, payment. Ni siapa nak buat bisnes, tuan-tuan ya. PayPal semua ada kat sini. Semua ada. Widget ni pula semua pun ada, macam-macam tuan-tuan, boleh carilah. Saya pun sampai sekarang tak tercari-cari, memang ada banyak. Ya. Memang banyak sangat. Terlalu banyak. Nanti tuan terokalah ya. Okey, pergi pada basic. Okey, basic kita letak soalan yang pertama. Okey, kita letakkan dia kepada multiple, jangan multiple, single choice. Letakkan single choice. Tarik, letak di sini. Tuan-tuan ya. Disebabkan masa kita terhad, saya mungkin letak 3 soalan saja. Tuan-tuan ya. Okey, soalan yang pertama. Kita kan dapat skema tadi kan. Kita buat skema tadi. Mana? Ni ya tadi. Saya kena buat 3 soalan tuan-tuan ya. Masa kita nak 10.30 dah. Jawapannya BDB. Okey. Soalan yang pertama. Ada pertanyaan? Ya, dah share semula. Terima kasih Cikgu Norma. Isteri saya pun ada bersama. Okey, kita lihat kepada soalan pertama ya. Copy. Okey, paste je tuan-tuan ya. Allah, paste mana tadi? Paste je kat sini. Pergi properties. Okey. Tekan paste je kat sini. Paste. Apakah faktor utama yang mendorong Barat menjajah Asia Tenggara? Tuan-tuan pergi pada option. Ada option kan? Tak susah tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, untuk baiknya jawapan pertama ni mesti betul. Ataupun tuan-tuan boleh letak, tak kisah. Pun tak kisah. Nanti jawapan ni kita akan buat sebagai ni ya. Dia ada boleh shuffle jawapan ni. Sebab dia kita tak letak ABC. Nanti bila tak hafal A, B, C. Jadi katakan 3 orang yang menjawab serentak. Soalan satu ni mungkin yang jawapan pertama tu ke atas. Soalan lagi jawapan yang kedua tu kat bawah. Itu kita buat shuffle nanti. Jadi shuffle ni kita off. Jangan off, kita on-kan dia. On-kan ya. On. Pergi balik pada option. Ambil jadi tuan-tuan. Tak masalah pun. Dah siap dah semua dah kan. Ini kita tutup lah. Keliru lah. Dah save. Ambil yang ni tadi. Saya ambil semua. Kita buat ABC je nanti. Kita copy. Jawapannya tadi B kan. Jawapannya B kan. Jawapannya B. Okey. Paste kat sini. Paste. Sudah ada jawapan. Cuma kita kena buang ABC ni. Kita kena buang. Sebab kita buat shuffle ya. Jangan buat macam mana. Shuffle lagi bagus. So budak tak boleh menghafal jawapan serentak. Kalau dia 3 orang jawab, jawapan apa? Nombor 1. Kalau tak pasal apa? A. Semua buat A. Tapi kali ini tak boleh buat macam tu. Nombor 1 pun jawapannya dia punya lain, orang tu lain tak sama. Tapi kita tahu jawapan tadi ialah kekayaan hasil bumi. Ini jawapannya betul tadi, kekayaan hasil bumi. So kita pergi lagi ke bawah untuk kita letak calculation values. Calculation values. Cuma untuk display ada option jangan on kan, biar dia off. Kita tak nak ada jawapan lain, dia boleh pilih 4 je. Letak calculation values. Okey. Untuk yang lain tadi ni yang ni kita buat kosong. Katakanlah ni saya buat 10 lah makan tuan-tuan ya, sepatutnya makannya 2 lah tuan-tuan. Saya bagi contoh supaya nampak jelas. Ini kosong. Ini kosong. Tuan-tuan dah ada satu soalan cap. Dan kita pastikan juga dia adalah required. Dah ada satu soalan. Siap. Kita buat lagi 2 soalan. Tak susah tuan, ni copy paste je. Pergi sini, properties, duplicate. Duplicate. Dah, kita buat 3 soalan tuan ya. Tak cukup masa. Contoh dulu lah. Okey, kat sini sekali lagi tuan-tuan. Kita pergi yang sini. Siapakah kuasa barat pertama yang menjajah Melaka? Ya. Kita copy. Saya tinggal setengah jam tuan-tuan
Nampaknya yang ni kita agak dasar sikit lah. Okey. Kita tukar sini kepada paste lagi. Paste. Okey, dah ada. Jawapannya kita tukar kepada, okey, jawapan tadi apa tuan-tuan Jawapannya A tadi kan, Belanda kan? Saya Belanda. Sorry, D. DB BDB. Portugis, yalah Portugis. Lupa pula sejarah. Okey. Terus sini kita paste tuan-tuan. Kita paste. Okey, kita kosongkan dia di sini. Alright. Okey, Belanda, Portugis. Calculation hidupkan. Cuma kali ni Belanda kita buat kosong. Dan dia automatik tuan bagi kita dah copy tadi kan. British kita buat kosong. Dan ni kita buat Portugis kita buat 10. Jadi itu jawapannya. Siapa pun automatik dia dah bagi kita copy tadi kan. Dia dah auto. Okey, dah ada. Okey, satu lagi yang terakhir. Ambil satu lagi. Ni tahun ni. B ya. Ni jawapan saya ingat ni. Ni insya-Allah saya ingat. 1511 ya. Okey, sama kita letak. Kita copy dia. Paste. Soalan 3. Ambil lagi jawapan. Copy. Pergi sini. Paste lagi. Seperti biasa, kita hanya ada 4 jawapan saja. Dan jawapannya pastinya adalah B. Allah telajak. Ni enter balik tuan Allah telajak. Okey. Soalan pengganggu yang dibuat oleh ChatGPT pun macam bagus juga kan? Tak payah kita lebih fikir. Kita tengok soalan pengganggu dia. Okey kan? Bagus juga dia buat soalan pengganggu ni. Dan pastikan kalau tengok calculation, kita buat 10. Sini dia kosong, sini dia kosong. Alright, cantik. Okey, ini kalau nak buat kembali. Terakhir, kita akan masukkan calculation. Kita pergi pada widget untuk mengira markah Kita ambil form calculation Di sini ada tentang calculation dia keluar. Form calculation lah. Betul tu. Form calculation dah keluar dah pun. Form calculation tarikkan, kita letak di bawah. Okey, ada form calculation. Ini skor bab 8. Okey. Tuan-tuan ada pilihan, sebenarnya elok disembunyikan jawapan supaya pelajar tak tahu. Markah tu kita je tahu. Tapi kita boleh buat sijil, dia dapat berapa markah. Kita boleh set up tuan-tuan cuma hari ni mungkin tak sempat nampaknya ni. Gaya masa tak sempat, kita belum lagi pergi pada scoreboard Tapi pelajar boleh lihat juga dalam scoreboard. Kita akan buat scoreboard tu lagi nanti Okey. Dah ada bab 8. Ini tuan-tuan, pastikan pergi sini, properties, tuan pergi pada advance. High field. Kita high kan jangan bagi nampak pelajar tak tahu. Dia boleh tengok dalam scoreboard dia je nanti. Nanti kita cuba jawab tuan Nanti sama dia jawab. Ada masalah dia buat betul tuan walaupun jawapan dah tahu. Okey, yang terakhir dekat sini. Ni tuan-tuan minta fokus sikit. Ni saya kena pelan-pelan sikit. Dia ada sikit kaitan dengan coding. Tapi tak sesukar mana pun tuan-tuan sebab dia akan kira auto markah pelajar ni Tuan pergi sini. Laman widget setting. Klik widget settings. Dan keluar begini. Tuan keluar kan? Okey. Tuan klik add field. Klik add field. Add field, klik. Okey. Ya. Tuan nampak soalan ni, tuan tengok yang nombor 1 tu. Apakah faktor utama yang mendorong kursi barat ni? Sekarang nombor 1 Memang sini 5. 5 ni sebenarnya maksudnya bilangan item kita dalam form tadi. Tapi yang tuan-tuan tengok ni, nombor 1 ni. Soalan nombor 1.
Tuan nombor 1. Okey. Dapat nombor 1, tuan tekan tambah. Tekan tambah. Add field lagi. Kita ada 3 soalan kan? Add field lagi, soalan nombor 2. Nombor 2 tadi. Yang tuan buat kan, nombor 2 kat situ kan? Add field. Tekan lagi tuan, tambah. Okey. Add field lagi. Add field lagi, yang terakhir soalan kita nombor 3. Okey. Okey dah. Klik. Ni yang tekan tambah. Cukup dah. Yang terakhir saya tambah, kita save dia. Okey, sebelum saya nak tunjukkan tuan-tuan dulu, apa kata kalau kita tak sorokkan dia, kita nak uji, kita jangan highkan dulu. Kita filling kita offkan dulu. Mari kita cuba saya tunjuk dulu, saya tak publish dulu supaya tuan-tuan boleh tengok. Okey. Tuan ID tadi saya hero perlu besar Hero 003. Saya mula quiz. Masa pun berjalan, ni sajalah nak bagi pelajar takut Kalau saya tembak tuan nampak kan? Dia dah berubah dah. Tadi pergi kat bawah dah ke atas. Tapi saya ingat kain bumi kata kalau saya buat ni, semua betul lah. Lepas tu gis. Nah, ni satu ni tuan-tuan Sudah apa-apa markah kat sini 30. Sebab tu kita kena highkan dia. Kita kena highkan dia supaya pelajar tak tahu markah dia berapa dapat. Dia cuba tengok dalam scoreboard je nanti. Paling kita akan masuk scoreboard. Kalau saya buat salah, saya tembak. Okey. So saya dapat markah. Itu yang saya maksud tadi tuan kalau kita tak buat shuffle tadi, pelajar akan tahu jawapan yang tersusun. Tapi bila kita buat shuffle, 3 orang pelajar menjawab serentak, nombor 1 ni susunannya berbeza dengan pelajar nombor 1, pelajar kedua, pelajar ketiga. So mereka tak boleh nak tanya, kecuali mereka bagi jawapan. Kalau pelajar lemah nak menghafal pun, dia kena hafal jawapan, bukan hafal ABCD. Kiranya kalau hafal jawapan tu baguslah. Dia dah menghafal fakta kan, baguslah tu. Dia menghafal ABCD Okey. Saya tak hantar, nampak preview pun dah okey. Saya balik semula. Saya buat kat di sini, saya high field. Saya set up balik tuan-tuan ingat, setting. Tuan kena ingat setting, saya ulang balik. Email, notification. Ada. Okey. Add email, kita boleh add kalau kita nak. Autoresponder kalau kita nak. Kalau tuan-tuan nak tambah autoresponder lah. Dia tambah recipient. Tapi sebenarnya tak payah auto lah, sebab kita tak nak auto pun. Saya memang tak nak. Kita je tahu. Condition nantilah. Ini condition ni sebenarnya adalah level untuk advance tuan Thank you page, kita letak. Okey, tadi sama tuan Terima kasih. Terima kasih. Letak nama Edfield. Letak ID lah, pada ID je kan. Terima kasih ID. Tambah lagi. Sila lihat skor anda dalam bahasa Melayu scoreboard apa dia? Papan markah. Scoreboard je lah, tak apa, saya bagi sikit lah. Scoreboard. Tambah sikit. Semoga berjaya. Okey, semoga berjaya. Saya buat tanda seruan. Alright. Scoreboard ni saya buat urut sending lah, bahasa Inggeris kan. Okey. Alright, siap? Dah siap? Saya nak publish. Mari kita cuba jawab sama-sama. Sebelum publish, saya check balik. Saya dah hidden dengan tak markah tadi? Hidden kot. Check lah, check. Dah. Okey. Saya kongsikan link pada tuan-tuan. Publish. Publish. Kita edit link. Okey. Soalan quiz. Chapter 1 bab 8. Cantiklah tu. Copy link. Apply. Apply tuan Copy link. Internet dah mula slow Copy link. Saya paste pada tuan-tuan. Okey. Boleh? Mohon tuan-tuan cuba jawab. Jawab saja pun tak apa. Salah betul. Tak kisah.
Okey, saya boleh pergi. Sementara Data menjawab. Ada 3 soalan. Boleh Tan cuba jawab? Sama-sama jawab. Sebab saya nak tengok contoh. Tentang guna ID tadi. Tak ingat pun tak apa Tuan. Letak je ID apa-apa pun. Contoh saja. Baru ada satu submission tuan-tuan. Kita boleh tahu kat sini. Baru satu submission. Cuba tuan-tuan jawab. Tak apa salah pun tak apa. Sebab tak ada nama tuan-tuan. Okey, terima kasih. Dah 10 cantik lah. Besar banyak lah tu. Okey, yang terakhir. Yang terakhir tuan ni untuk scoreboard. Sebab kita dah bincang hari tu. Kita akan membina quiz dan scoreboard. Sampai situ saja. Dan kita dah uji juga secara langsung melalui dalam talian. Okey, yang terakhir adalah scoreboard. Macam mana kita nak susun scoreboard kita? Okey, tuan-tuan dapat ada 10 submission yang telah hantar. Okey, yang telah hantar. Pelajar ni boleh berjawab berkali-kali tuan-tuan ya, tak kisah. Sampai dia puas hati. Ya. Okey, tuan-tuan lihat di sini, tekan pada submission. Kita ada submission kat sini. Tekan submission, klik. Okey. Ya, tuan-tuan boleh nampak. So ada di sini. Untuk scoreboard, macam kita buat scoreboard. Pertama, okey, ini adalah markah dia keseluruhan. Kita pergi pada kolom show all, kita unclick. So tak ada, dah tak ada semua. Kita hanya nak ID sejarah yang kita nak, ID-nya apa dan skor bab 8. Itu saja kita nak. Cukup. Okey. Sudah ada di sini. Okey, ada seorang baru hantar lagi. Ini katalah ID ya. Cuma dalam peraturan kita beritahu lah. Kalau tak ikut ID, automatic disqualified. Tak dikira disqualified lah. Tak dikira. Tapi ni contohlah ID yang betul lah. Apa pun tak kisahlah tu. Sekarang Brand Body Scoreboard. Tuan-tuan pergi kat sini. Tuan-tuan klik dekat tanda bintang kecil ni. Tekan pada descending. So automatic dia akan susun markah yang tertinggi. Sekarang markah 30 tentulah semua betul kan. So nampak markah nama pelajar tak ada. Tapi kita tahu ID pelajar 012 ni siapa. Kita tahu tadi. Kan kita dah tahu dah. 001 ni siapa. 002 ni siapa. Kita dah tahu. Okey, kemudian tuan-tuan dah siap ni pergi pada share. Pergi pada share, ada lagi jawab. Ada jawab. Refresh. Ada lagi jawab tadi, baru rush nombor 20. Sebab dia real time tuan-tuan. Dia makan tengok real time, dia dekat auto tukar nanti. Kita tekan pada share. Tekan pada share di sini tuan-tuan, share. Okey. Dah share tu, share setting. Share setting. Okey, tuan-tuan klik pada public. Okey, tekan pada public, okey. Okey, copy link lah kalau nak copy link. Tapi nanti tuan, markah ni kita akan masuk dalam apps kita. Sekarang ni kita bagi link yang macam terasing. Tapi nanti bila kita dah siap apps, semua markah scoreboard ni kita akan masuk dalam satu apps kita. Satu apps ya, ada nota, ada quiz, ada scoreboard. Semuanya kita akan masukkan dalam satu apps nanti. Yang kita akan belajar esok. Okey, saya dapat link tadi. Cuba tuan-tuan klik pada link ni. Saya bagikan. Kita boleh klik link tersebut. Saya akan cuba. So, kita boleh lihat markah pelajar. Ya.
yang akan disusun secara tak langsung. Dan pelajar tak akan malu sebab nama dia tersembunyi, dia boleh cubalah banyak kali sampai dia percaya. Okey, tuan-tuan ya. Okey, saya nak bagi bonus sikit lah untuk soalan yang kalau soalan berstruktur ya tuan-tuan ya. Soalan berstruktur ya. Okey, sebenarnya kita dah selesai. Dah selesai semua. InsyaAllah nanti kita akan gabungkan semua ni tadi. AI kita, sejarah, nota sejarah, soalan kuis, pendaftaran dengan scoreboard tadi dalam satu app kita yang saya akan tunjukkan besok tuan-tuan ya. Jadi sebab kita ada sedikit masa, saya nak tunjukkan soalan ni kalau kita nak soalan yang struktur. Soalan esei pun boleh tuan-tuan. Cuma soalan esei kita kena bagi AI yang semak. Macam saya beritahu tadi lah. Soalan budak pelajar tadi akan terkumpul dalam bentuk PDF dan kita boleh minta pelajar akan semak. Okey, saya tunjukkan macam mana tuan-tuan ya. Saya buat dua soalan, satu esei, satu struktur, satu esei lah contohnya. Kita pergi pada edit soalan. Cuma kita set up tadi skor ni hanya dikira markah yang scoreboard tu hanya untuk markah objektif saja atas soalan nilai pilihan. Okey, satu lagi ni tak perlu. Soalan ni kena jawab bahagian A. Ni katakan ni bahagian A ni bahagian A Saya buanglah masa ni macam pusing pula tengok Pelajar pun. Okey, saya akan letakkan mana dia ada image, satu lagi saya lupa ni. Heading Heading ni letak, katakanlah tuan-tuan ini bahagian 1. Bahagian 1 ni memang scoreboard akan kira lah. Bahagian A. Okey. Bahagian A ni terbagi dua soalan. Objektif. Mana aneka pilihan? Aneka pilihan dan objektif. Okey, saya nak satu lagi. Aneka pilihan dan struktur dan soalan struktur. Okey. Masa laju tuan-tuan lagi 12 minit. Okey. Saya nak bagi soalan struktur ya. Untuk soalan struktur, tuan-tuan kena letakkan dia satu lagi iaitu multiple choice. Okey. Katakan saya letak ni lah. Soalan struktur 1 Tuan-tuan boleh sambung soalan. Saya pergi pada properties, saya lihat soalan 1. Option ni, tuan-tuan boleh buatlah. Jawapan 1. Jawapan 2. Jawapan 3. Jawapan 4. Jawapan 5. Okey. Saya bagi jawapan 6. Okey, untuk soalan ni, tuan-tuan hendak dia hanya kalau 4 jawapan saja yang betul, yang dikira 3 jawapan saja betul dikira markah. 3 jawapan 4, 5, 6 ni adalah jawapan pengganggu. Tuan-tuan boleh minta ChatGPT juga tau. Minta, saya nak ada soalan struktur, ada 3 jawapan betul, ada 3 jawapan pengganggu. Jawapan tak betul, pengganggu. Minta ChatGPT buat, dia akan buat, tuan-tuan percaya je, dia akan buat. ChatGPT akan buatkan 3 jawapan betul, 3 jawapan pengganggu untuk soalan tersebut. Tapi kena prompt yang mula, prompt tu kena bersusun yang betul lah. Seperti yang saya tunjukkan di awal tadi Okey. Letak calculation untuk values. Okey, katakan ni betul, tuan bagilah ni 5, ni 5. 5 lah contoh tuan ini kosong. Ini kosong, kosong, kosong. Banyak benar markahnya Bagilah 2 kot, maka ni 6 markah kan? 6 markah, 2, 2, 2. Ni kosong, kosong. Pergi survey ni, tuan buat dia kepada sampel juga.
Tuan kena pergi entry limits. Ini kena buat. Dah shuffle untuk entry limit. Untuk survey ni, tuan letak minimum. Minimum dia kena letak sekurang-kurangnya 2. Tapi sebenarnya 3 boleh. Maksimum 4. Kenapa buat macam ni tuan-tuan? Untuk ganggu dia sikit. Untuk dia ganggu dia sikit. Sebenarnya berapa markah ni? Minimum 2. Dia letak 3 pun boleh. Tapi kalau dia letak 4 tak boleh. Dia macam tembak. Letak 5, 6 tak boleh. Dia nembak lah. Atau tuan letak 3 je maksimum pun boleh juga. Atau nak bagi minimum dia 1. Tuan Okey. Cuba kita tengok preview apa jadi. Kalau saya buat Hero 03 mula quiz. Tuan tengok. 1, 2, 3. Nampak dia beritahu. Boleh 3 je. Tak boleh. Soalan pun berubah ni. Nombor kan dia berubah. Bagi kita buat shuffle tadi. Oh ni. Saya jawab 1 je lah. 1 je kot. Padahal markah penuh dia 3. 3 jawapan untuk 6 markah. Bagi dia keliru sikit. Okey. Dan tuan-tuan boleh tambah lagi kat skor ni. Tambah lagi lah markah dia. Untuk yang seterusnya. Tuan-tuan boleh tambah lagi. Tekan lagi tambah. Add field. Pergi ke bawah. Ialah soalan satu dia. Save tuan-tuan. Okey. Kita buat satu lagi bab yang terakhir. Iaitu bab untuk. Ni dah akhir tuan Tambah lagi add new page. Saya tambah. Okey. Ataupun tak payah tambah kot. Tambahlah. Undo. Ctrl C kalau nak undo tuan-tuan Kalau nak undo Ctrl C. Kita boleh letak aja tajuk tadi. Heading ni letak. Okey, bahagian 2. Bahagian 2. Bahagian B. Isi Okey, isi. Okey dah. Kita boleh letak ni soalan yang panjang kat sini. Long tag. Long tag. Apakah wajarkah? Contohlah soalan kan soalan kebat kan. Okey. Dan pastikan dia adalah shuffle. Dan okey, saya uji sekarang. Kita uji. Yang terakhir 7 minit. Okey, sekarang saya preview. Lihat apa jadi. Saya buat ni Hero 01 mula quiz. Katakanlah ni saya buat betul lah berubah jawapan tadi. Kekayaan hasil bumi. Ini salah, saya letak Portugis, saya keliru. Ini betul. Ini saya tembak aja. Saya boleh tak ingat. Okey. Saya buatlah contoh Ia sangat wajar kerana bla 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 lah kan. Dan kita hantar. Okey, kita ada di sini Okey, saya tutup balik. Kalau tuan lihat pada scoreboard, di sini ada scoreboard, table. Dia akan bagi markah kita. Tadi ini sebab baru. Markah dia yang baru ini kita kena hiddenkan jugalah. Kita kena hiddenkan dia. Mana mata dia? Oh, tak ada kat sini. Dekat sini juga ini kena tutup dia. Okey, kita dah. Okey, saya dapat kat sini lah 24. Okey, satu lagi tuan, ada di sini ialah form editor. Ini saya nak tunjuk ni. Yang terakhir ni ini sebenarnya tambahan. Scoreboard kita selesai ni. Ini tambahan untuk PDF editor. Di sinilah kita boleh letakkan sijil. Untuk sijil atau skor markah dia. Dia automatik dah buat tuan-tuan dia dah buat semua. Hero 3, bahagian A dia bagi jawapan. Bahagian B semua ada dah. Markah dia pun ada. Kita boleh tolak lagi. Markah tak bawah lah. Cuma untuk ni kita tak boleh beri markah. Kita print dia, download dia dalam bentuk PDF. Kita bagi ChatGPT, tolong jawab bahagian B. Sekian. Itu maksud saya tadi. Kita nak jawab tak ada masa kan. Tapi sebenarnya kita kena jawab, kena semak juga kan. Saya beritahu kalau kita tak ada masa atau kita tak ChatGPT ni bantu kita sikit lah. Memudahkan kerja kita.
Tuan download, boleh download bila dah download, berikan kepada ChatGPT, bagi tahu dia, bagi tahu dalam prompt, soalan saya bahagian B. Kalau pelajar ada jawapan sekian-sekian ini, berikan markah sekian. Atau kalau pelajar ada jawapan ini, berikan dia kedudukan yang terbaik. Ataupun daripada semua jawapan tadi, siapakah markah yang terbaik. Tapi tuan-tuan kena cantumkan dulu PDF tadi. PDF tadi kena dicantumkan dulu dan baru diberikan ranking. Kalau sempat nanti saya akan tunjukkanlah tuan-tuan ya. Tapi rasanya tuan-tuan boleh dapatlah. Maksudnya dalam ChatGPT masukkan saja jawapan PDF dan minta dia berikan markah atau rankingkan siapakah yang terbaik. Okey. Okey, saya dah tamat tuan-tuan. Minta maaf agak laju sikit. Cuma nak tunjukkan untuk advance tak sempat. Sempat sikit lah kot saya tunjukkan tuan-tuan ya. Okey, saya tunjukkan kalau advance tuan-tuan ya. Ini contoh kalau kita nak buat macam TP. Kita nak tekan TP. Saya ada buat contoh dulu beberapa tahun lepas tu sejarah. Contohnya sejarah yang quiz ini. Okey, nampak tuan-tuan setting. Saya pergi pada setting. Ini maksudnya saya buat sejarah untuk kelas sekolah SMQ Taman Lintang untuk pelajar yang memang kelas hujung sekali, kelas nombor 12 saya ingat. Okey. Saya ada condition kat sini. Tuan nampak ni condition saya. Ini untuk eligible tuan-tuan ya. Artinya siapa yang bawah daripada 40 mungkin bagi tahu dia cuba lagi tak dapat TP1 atau hanya TP1 TP2. Tapi kalau dia dapat lebih markah tertentu, dia dah TP6. Ya, grader time berapa? Dapat TP6 atau TP5 lah. Biasanya kalau soalan kuis ni taklah kita bagi TP6 kan. Kita bagi TP5 lah. TP6 ni dah dia boleh menguraikan dengan baik. Ini untuk advance tuan kalau kita nak ada masa nanti insya-Allah. Dan satu lagi sijil pun saya tak sempat nak tunjukkan. Cuma sijil kalau nak buat tempat yang sama di dalam ruangan ini juga. Kalau sempat saya tunjukkan besok tuan-tuan ya untuk create sijil di mana kita letakkan nama dia dan berikan markah dia terus. Tapi untuk situasi ini saya tak berikan sijil sebab markahnya boleh dilihat dalam scoreboard. Jadi dia tak perlukan sijil. Dia tahu scoreboard je supaya dia rasa siapa nak atas ni, siapa yang ke bawah. Tuan-tuan boleh cuba ya. Bagi pelajar scoreboard ni mereka suka sebab mereka main game memang dah biasa sangat scoreboard ni. Siapa yang the best. Dan dia pakai nickname, nama samaran. Tapi kalau tuan nak bagi dia nama samaran pun boleh. Daftar nama samaran. Tapi sebenarnya tak bagus sangatlah. Lebih baik kita bagikan ID mereka supaya lebih nampak tersusun. Okey tuan-tuan, saya dah habis. Kita ada lagi 2 minit. Oh nak, okey ada soalan. Macam mana nak hadkan limit masa untuk quiz? Yang ini sebenarnya saya tak pernah cuba tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh cuba sendiri. Sebab bagi pandangan saya, kalau kita untuk ni kita nak bagi pelajar ni jawab di rumah tuan-tuan. Dia fun, dia seronok. Dia jawab di rumah sebab tu saya tak letakkan masa. Sampailah dia hantar. Sebab tu semasa saya tidak tetapkan, jadi saya tak pernah cuba. Tuan-tuan mungkin boleh cuba nantilah. Boleh cuba macam mana nak tetapkan masa dalam untuk jawab form ini. Tapi tuan-tuan juga boleh tanya dalam YouTube. Di YouTube juga menyediakan macam mana nak tanya melimitkan masa untuk jawab form. Dekat jawab form ada banyak tutorial berkenaan di YouTube ada banyak tutorial berkenaan jawab form tuan-tuan ya. Nanti tuan boleh cari. Okey, ada lagi soalan tuan-tuan? Silakan. Saya tengok dalam chat GPT. Saya tutup pemandangan kita. Okey. Okey, nampaknya dah tepat pukul 11. Jadi tuan-tuan, terima kasih insya-Allah pada pagi esok mudah-mudahan tuan-tuan berkelapangan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama jam 9 pagi hingga 11 pagi. Dan fokus utama kita ialah untuk menggabungkan semua bahan tadi di dalam satu apps yang khas untuk inovasi kita. Dan apps tadi kita publish supaya semua pelajar dalam handphone mereka ada apps kita di dalam handphone mereka masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan,
Sampai kita jumpa, salah dan silap untuk bengkel seri 2 ni saya mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam bengkel yang ketiga esok. Jam 9 hingga 11 pagi. Terima kasih semua kerana bersama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tuan. Waalaikumsalam.